Orang anggap yang orang kulit putih ni antara makhluk Tuhan yang paling mulia guys daripada yang lain. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Untuk korang yang masih baru dekat channel Syamim ni, Syamim ucapkan selamat datang lah kepada korang. Dan sudilah kiranya korang belanja butang like untuk video ni dan tekan butang subscribe guys. Dan jangan lupa korang komen juga dekat bawah. Ok, video kali ni adalah sebuah topik yang agak berat sikit guys, di mana Syamim akan story tentang sebuah organisasi kulit putih Amerika Syarikat yang resis terhadap warna kulit selain daripada kulit diorang, especially orang kulit hitam lah. Selain orang kulit hitam, orang Asia, orang Yahudi, orang Kristian Katolik pun sama. Diorang anggap yang orang kulit putih ni antara makhluk Tuhan yang paling mulia guys daripada yang lain. Diorang tak nak orang selain daripada organisasi diorang ni ada dekat bumi Amerika yang paling teruk sekali kan. Kalau diorang nampak orang selain daripada kulit putih dekat mana-mana, diorang tak cerita banyak, diorang akan bunuh terus tau. And then dikatakan nak bantaras organisasi ni memang cukup lama guys. Daripada generasi pertama, generasi kedua sampailah generasi yang ketiga, lebih kurang 100 tahun tau organisasi diorang ni bertahan guys. Nak tahu story tentang Ku Klux Klan ni? Jom kita roll it. Ku Klux Klan atau singkatan dia KKK ni adalah sebuah organisasi pengganas kulit putih guys yang terletak dekat Amerika Syarikat. Selain tu, klan ni juga dikenali sebagai white supremacist terrorist ataupun diorang ni pengganas kulit putih. Okay, diorang ni racist gila tau dekat beberapa bangsa yang ada dekat Amerika guys. Matlamat utama kumpulan diorang ni sebenarnya diorang nak naikkan lagi martabat orang kulit putih yang ada dekat Amerika tau. Di mana bagi diorang, kaum-kaum lain yang ada dekat Amerika ni semua memang tak layak untuk hidup dekat sana guys. Jadi antara mangsa sasaran diorang ni adalah orang kulit hitam, orang Yahudi, orang Latin, orang Asia Amerika, orang asli Amerika, imigran Muslim, Kristian Katolik dan banyak lagi lah. Senang cerita, kalau kau bukan orang kulit putih ataupun kau bukan beragama Kristian Protestan, memang kau kena serang punya. Jangan kata klan ni resis antara warna kulit je guys. Dengan agama Kristian bermazhab lain pun diorang resis juga. Tapi mengikut rekod jenayah yang diorang buat ni kan, mostly mangsa diorang ni adalah daripada kalangan orang kulit hitam lah. Dan ada juga orang kulit putih, tapi orang kulit putih tu yang tak sehaluan dengan perjuangan yang diorang buat ni. Kalau nak kenal ahli-ahli dalam organisasi ni, kebiasaannya diorang akan pakai topeng berbentuk kon dan jubah berwarna putih guys. Tu macam uniform diorang lah. Sebab apa diorang pakai uniform tu guys? Sebab tujuan dia adalah semata-mata diorang nak sorokkan identiti diorang daripada dikenali orang ramai je. Sebab Ku Klux Klan ni macam satu organisasi haram tau. Yang join pula ada ramai orang-orang yang background dia baik, yang macam doktor, lawyer, orang kerajaan. Untuk menyokong dan senyap tu, jadinya diorang terpaksa lah pakai uniform yang pelik tu. Korang boleh tengok lagi gambar yang Syamim share ni. Kostum yang diorang pakai ni sebenarnya memang betul-betul pelik tau, dan menakutkan jugalah. Dah lah putih ni kalau keluar malam confirm orang ingat hantu punya. Ok guys, Ku Klux Klan ni ada 3 generasi tau, dan setiap generasi tu dia ada sejarah diorang yang tersendiri. Korang bayangkan 100 tahun lebih dia aktif. So along the way tu memang banyak kisah diorang, dan diorang ni tak habis-habis buat onar je. Ku Klux Klan generasi pertama ni ditubuhkan pada 24 Disember 1865 oleh veteran-veteran tentera Confederation guys, iaitu selepas tamat Perang Saudara Amerika. Ok, Syamim bagi tahu sikit Perang Saudara Amerika ni antara perang yang agak besar lah terjadi pada tahun 1861 sampailah 1865, di mana tentera Confederation ni berperang dengan tentera Union guys. Untuk pengetahuan korang, tentera Confederation ni dia daripada Amerika Utara dan tentera Union pula daripada Selatan. Sebabnya dua pihak ni tak sebulu tau. Yang seorang nak hapuskan sistem penghambaan, yang seorang ni tak nak. And then banyak lagi lah sebab-sebab diorang berperang tu. Antaranya Amerika Utara dengan Amerika Selatan ni kehidupan diorang berbeza tau. Utara ni kehidupan dia lebih maju. Diorang duduk dekat bandar, diorang kerja dekat kilang-kilang. Sedangkan yang Selatan pula, diorang ni still lagi tinggal dekat pegang kecil dan diorang bekerja dekat ladang-ladang. Sebenarnya apa yang ada dalam perang ni banyak lagi tau. Cuma Syamim ringkaskan je lah supaya korang senang nak faham kan. Lepas perang saudara tamat masa tu, veteran-veteran tentera Confederation ni diorang tubuhkan satu klan tau. Klan ni macam satu kumpulan, satu kelompok, satu kelab lah. Sebabnya lepas diorang berperang tu, diorang dah tak tahu nak buat apa guys. So diorang create lah satu klan ni, sebab tujuan diorang nak jadikan klan ni sebagai tempat diorang berhibur je tau. Bila bosan-bosan, diorang boleh berkumpul dengan ahli kelab, diorang boleh bergelak tawa, diorang boleh mabuk sama-sama. Dan selepas tu, ahli klan ni pun lantik lah Nathan Bedford Forrest sebagai ketua klan ni. Sebabnya Nathan ni adalah bekas ketua kepada tentera Confederation dulu. So majoriti ahli kumpulan ni adalah veteran-veteran daripada tentera Confederation guys. Dan diorang ni orang Amerika yang berkulit putih. Kemudian klan yang diorang tubuhkan untuk berseronok, bersosial, dan lama-kelamaan dia bertukar jadi lain pula tau. Ahli-ahli dalam klan ni dah mula terlibat dalam aktiviti keganasan, aktiviti jenayah. Semuanya bermula di mana masa tu pada tahun 1866, satu pilihan raya yang diadakan dekat Amerika ni telah dimenangi oleh calon orang kulit hitam tau. Dan Kongres Amerika Syarikat pun sama, dimenangi oleh orang kulit hitam juga. Okey,
masa ni klan ni rasa tak puas hati gila lah, sebab diorang cakap apa pasal pula orang kulit hitam ni boleh jadi pemimpin dekat Amerika ni, sedangkan orang kulit putih ni ada ramai lagi yang boleh jadi. Orang kulit putih lah yang sepatutnya layak jadi pemimpin diorang. Sebab pada klan ni kan, diorang anggap yang orang kulit hitam ni macam tak ada value guys. Bagi diorang, orang kulit hitam ni layak jadi hamba je. Agenda diorang ni pun sebenarnya bersebab juga guys, yang mana mungkin pokok bergoncang kalau tak ada angin bertiup, betul tak? So selain daripada faktor kemenangan orang kulit hitam dalam pilihan raya hari tu kan, diorang ni juga tak suka bila mana kerajaan yang baru ni diorang mengubah satu polisi untuk menaikkan lagi status orang kulit hitam dekat Amerika pula. Itu sebenarnya the main point yang diorang tak puas hati. Klan ni kalau boleh nak make sure orang kulit hitam ni buat kerja kotor, yang ni buat kerja kasar je tau. Dan diorang tak nak orang kulit hitam ni lebih maju dan mengatasi orang kulit putih dekat sana. Secara asasnya keganasan diorang ni adalah bermotifkan politik guys. Pengasas kumpulan ni pun dah bagi tahu sendiri yang jenayah diorang buat ni semua bermotifkan politik. Masa ni sifat resis dalam kalangan anggota Ku Klux Klan ni semakin membuak-buak tau. Diorang ni tak kira, kali ni diorang nak memperjuangkan ketuanan kulit putih dengan tahap yang lebih ekstrim lagi guys. So kiranya diorang nak angkat lagi martabat orang kulit putih ni di aras yang lebih tinggi lagi. Jadi pada tahun 1866 tu diorang dah mulalah buat kacau, di mana diorang buat beberapa serangan ke atas orang kulit hitam guys. Daripada serangan yang klan ni buat, akhirnya 7 orang penggubal undang-undang kulit hitam dah mati tau, kena bunuh dengan klan ni. Selain tu diorang juga buat serangan terhadap gereja, sekolah, dan majoriti orang yang ada dalam tu semua orang berkulit hitam tau. Selain tu juga antara jenayah lain yang diorang buat tu kan, diorang akan rompak, bakar rumah orang, bunuh orang, dan masa-masa yang dah mati tu diorang buat macam binatang tau. Diorang akan campak mayat-mayat yang diorang bunuh tadi dekat atas jalan raya macam tu je guys. Memang huru-hara keadaan masa tu. Boleh dikatakan kalau diorang nampak orang kulit hitam ni, memang diorang akan bunuh je. Diorang ni seolah-olah tak boleh terima tau dengan kewujudan orang kulit hitam ni dekat selatan Amerika guys. Kalau boleh diorang nak hapuskan orang-orang kulit hitam ni daripada muka bumi tau. Dari hari ke hari ramai tau orang kulit putih menyokong Ku Klux Klan ni, termasuk anggota penguatkuasa. Yang lebih teruk lagi, orang politik pun sokong juga guys. Tapi cara sokongan tu taklah dibuat secara terang-terangan. Macam Syamil cakap tadi, dia ni macam satu organisasi haram kan. Jadinya diorang tak boleh terlalu expose kan, sebab nanti kantoi lah pula, betul tak? So dengan cara macam mana diorang nak sokong tu? Cara diorang sokong ni contohnya macam penguatkuasa polis tentera ni kan, bila berlaku jenayah ke apa yang melibatkan ahli Ku Klux Klan ni, apa yang diorang buat, diorang tak ambil tindakan langsung tau dekat diorang ni. Diorang macam buat-buat tak nampak je lah. Untuk politik pula, diorang pun sama naik juga. Diorang takkan bersuara langsung tau isu Ku Klux Klan ni. Nak jadi apa kan kalau ahli politik, polis semua, penguatkuasa semua dah tak ada function kan. Orang politik kulit putih yang kebanyakannya sokong Klan ni adalah daripada Parti Demokrat guys. Parti Demokrat ni macam parti orang putih lah. Diorang suka tau dengan Klan ni, sebabnya Klan ni boleh bantu diorang untuk gulingkan kerajaan Parti Republican, which is parti tu yang dimenangi oleh orang kulit hitam tu tadi. Tapi tak semua orang kulit putih ni jahat guys, sebab ada juga orang kulit putih yang tak suka dengan apa yang Klan ni buat. Cuma diorang tak berani je nak bersuara nak jadi saksi, sebab takut kalau diorang cakap apa-apa mengenai Klan ni akan terjadi sesuatu yang buruk dekat diorang. Mana taknya kan, polis pun dah backup Klan ni. Nak jadi apa siapa yang tak takut, betul tak? Pada akhir tahun 1866 kan, Gubernur negeri Mississippi Amerika ni melaporkan yang keadaan dekat sana ni dah tak terkawal tau. Dan banyak sangat pelanggaran undang-undang dekat sana. Ahli Ku Klux Klan ni mula jadi gila guys. Diorang dah ramai-ramai berkeliaran sambil bawa senjata api. Senang, bila diorang dah standby senjata, bila diorang jumpa orang hitam, diorang tembak terus. Diorang ni memang dah tak takut lah, sebab penguatkuasa diorang pun bukan peduli apa diorang buat. Kemudian 2 tahun selepas tu, satu pilihan raya dekat Louisiana Amerika ni diadakan pada November 1868. Dan korang tahu tak, 2 minggu sebelum pilihan raya tu bermula kan, lebih 2,000 orang kulit hitam cedera tau, dan mati kena bunuh dengan ahli Klan ni. And then masa pilihan raya tu berlangsung pula, jumlah orang kulit hitam yang keluar mengundi sangat sikit. Gila, tengah keadaan macam tu, korang fikirlah macam mana orang kulit hitam nak keluar. Dikatakan ada juga yang cuba keluar untuk mengundi, tapi anggota Klan ni dah kejar diorang sampai ke dalam hutan guys. Dan akhirnya 200 orang mati tau dekat dalam hutan tu. So memang bertimbul-timbul lah mayat waktu tu. And then pada tahun 1870-an kan, veteran tentera Union bersama-sama dengan orang kulit hitam, diorang ni mula bekerjasama tau untuk hapuskan Klan ni. Okey, korang ingat lagi tak tentera Union yang Syamil cakap tadi? Tentera Union ni adalah tentera yang berperang dengan tentera Confederation tau, masa perang saudara dulu. Okey, kali ni diorang berjumpa lagi, tapi dua kumpulan tentera ni masing-masing dah jadi bekas tentera guys. Cuma yang veteran Confederation ni dia gila sikit daripada veteran Union. Orang kulit hitam ni sebenarnya dah tak tahan tau dengan penindasan yang Klan ni buat. Sebab itulah diorang minta tolong dengan veteran tentera Union ni. Selepas daripada tu, diorang buatlah rondaan dan diorang jaga rumah-rumah diorang ni daripada diserang guys. Masa ni Klan ni
ni dah mula goyang lah. Jenayah yang diorang buat ni makin lama makin berkurangan. Ditambah pula masa tu pada tahun 1871, Presiden Amerika iaitu Ulysses S. Grant mencipta satu Akta Hak Awam 1871, di mana dia sebagai presiden dan dia berkuasa untuk hapuskan klan yang mengarut ni. Akta tu juga sebenarnya dah bagi kuasa dekat Ulysses S. Grant ni untuk tangkap individu yang tertuduh dan hantar pasukan persekutuan untuk tangkap anggota klan yang kononnya diorang kebal lah yang sebelum ni. Bila presiden arahkan dekat penguasa untuk tangkap, diorang kena tangkap. Diorang tak boleh backup lagi dah macam apa yang diorang buat sebelum ni. Lepas dah berpuluh tahun menyepi kan, pada tahun 1915 Ku Klux Klan generasi kedua lagi ditubuhkan guys dekat Georgia, Amerika. Sebabnya masa tu ada sebuah filem yang bertajuk The Birth of Nation yang ditayangkan dekat Los Angeles. Filem tu memang kontroversi gila guys. Filem tu berkisahkan tentang perjuangan orang-orang kulit putih. Sebenarnya filem tu juga dia mengambil inspirasi daripada Ku Klux Klan generasi pertama tau. Dalam cerita tu penuh sangat unsur-unsur perkauman, sekaligus filem tu menaikkan lagi sentimen perkauman di kalangan penonton diorang. Kesan daripada tayangan tu kan mengakibatkan tercetusnya perbalahan antara rakyat Amerika guys. Antaranya diorang bergaduh pasal isu perkauman dah. And then daripada kenyataan FBI mengatakan bahawa lepas filem tu ditayangkan terjadinya rusuhan, pertumpahan darah. Filem tu memang mengucang-acihkan lah orang Amerika masa tu. So bila dah huru-hara macam ni kan, klan ni sebenarnya ambil peluang je untuk muncul balik. Sebab sebelum ni diorang taklah 100% dihapuskan. Masih ramai lagi yang tersisa tau. Pada tahun 1922 dekat Louisiana, Amerika ni dah semakin tak terkawal guys. Dah makin huru-hara dekat sana. Masa tu sampai kan gubernur diorang nak minta bantuan dekat kerajaan persekutuan tau. Kerajaan persekutuan ni kira macam ibu negara Amerika lah. Dalam bantuan tu gubernur minta untuk hantar penguatkuasa lah untuk kawal keadaan dekat Louisiana tu. Okey, gubernur diorang ni minta bantuan bukan sebab pasukan keselamatan dekat sana tak cukup atau kekilangan tak cukup ke apa guys, tapi sebab gubernur tu nampak yang penguatkuasa, hakim, peguam semua macam dah tak ada fungsi dah dekat Louisiana tu. Seolah-olah dah rosak guys. Penguatkuasa dekat Louisiana ni dah banyak menyebelahi ahli-ahli klan lah. Yang sepatutnya kena hukum berat tak kena, yang sepatutnya kena tangkap tak kena tangkap. Tapi apa yang gubernur ni buat macam tak ada function juga tau. Sebab dekat Louisiana masa tu boleh kata dah kena conquer dengan puak Ku Klux Klan ni. Sistem komunikasi dah dihancurkan. Dan yang paling malang sekali, bila gubernur nak hantar surat dekat presiden untuk minta bantuan persekutuan tu, surat minta bantuan tu pun susah pula nak diserahkan. Sebab setiap kali nak hantar mesti ada ahli kumpulan klan ni yang akan sekat dan bunuh penghantar surat tu. Dikatakan ada yang mangsa dibakar hidup-hidup, ada dilemaskan dalam sungai. So diorang nak pastikan tak ada sebarang bantuan pun yang masuk dekat Louisiana tu. So operasi nak minta bantuan tu memang agak susah lah dan menyebabkan bantuan keselamatan tu lambat untuk sampai. Lepas bantuan daripada persekutuan sampai, keadaan waktu tu dah makin reda lah dan organisasi diorang ni pun mula merosot pada tahun 1930-an macam tu. Selain tu, yang mana ahli politik yang terlibat dengan klan ni semuanya kena tangkap guys, dan akhirnya pada tahun 1944 organisasi itu pun dibubarkan lah buat sementara waktu. Sebab waktu tu seluruh rakyat Amerika dah macam sedar tau tentang perpaduan sesama kaum. And then Ku Klux Klan ni dah banyak terima kecaman daripada pelbagai pihak tau, termasuk daripada Presiden Amerika sendiri. Okey, korang ingat mesti dah settle kan? Tapi sebenarnya korang silap guys. Sebab menjelang tahun 1950-an macam tu, Ku Klux Klan generasi yang ketiga pula muncul lah. Kali ni diorang muncul dalam bentuk kumpulan yang lebih kecil lah. Masa ni jumlah keahlian diorang tak seramai macam generasi kedua tau. Which is kali ni dianggarkan lebih kurang 30,000 hingga 40,000 orang je guys. Tapi angka yang Syamil bagi tahu ni tak dapat dipastikan dengan tepat lah. Sebab memang ada banyak sumber yang bagi tahu maklumat berbeza-beza. Tambahan lagi, klan ni juga ada bagi angka yang palsu tau. Sebab diorang nak nampak klan ni nampak lagi gempak lah. Padahal tak ramai pun dalam klan tu. Masa ni still sama juga. Setiap generasi tu mesti ada penguatkuasa ahli politik yang join klan ni kan. Jadinya nak dawa ahli klan ni macam biasalah, memang buang masa kan. Ada sumber yang mengatakan ada pihak polis dekat Alabama, Amerika bagi masa 15 minit tau dekat klan ni untuk pergi serang rumah orang kulit hitam. Habis 15 minit diorang datang, konon-konon diorang nak redakan keadaan lah. Padahal diorang ni sama-sama bersekongkol dengan ahli klan tu. Apa nak jadi kalau polis semua dah ikut sama, betul tak? Kemudian pada tahun 1960-an, masa ni kira puncak lah daripada kegilaan klan yang di mana diorang ni memang dah langgar habis dah. Dah 2 kali gagal tau. Sebab tu diorang dah meroyan kali ni. Kali ni tak cerita banyak. Diorang pergi bom salah satu gereja yang ada dekat Amerika Selatan tau. Dan kebanyakan orang yang datang ke gereja tu adalah orang berkulit hitam guys. Cara diorang bom tu, diorang letak bom jangka dekat bawah kerusi, and then bila dah ramai orang hitam dalam gereja tu, diorang letup dengan terus. Kesan dia daripada serangan tu kan mengakibatkan 4 orang mati dan 22 orang cedera guys. And yang paling menyedihkan sekali kan, 4 orang yang mati tu adalah kanak-kanak guys. Ini sebenarnya salah satu siri pengeboman yang paling besar lah yang puak
buat clan ni buat. Tapi macam biasalah, pihak berkuasa macam tak ada function guys. Jadinya yang buat kerja time ni pihak berkuasa persekutuan, di mana dengan Akta Hak Awam 1871 yang wujud masa generasi pertama dulu kan, sekali lagi akta tu digunakan untuk tangkap geng-geng clan ni. Sebenarnya lama juga orang nak settle dengan masalah ketegangan kaum yang berlaku dekat sana tu. Daripada tahun 1950 sampailah 1967. Pihak penguasa ambil masa 17 tahun tau untuk pulihkan keadaan dekat sana. Memang lama gila. Dalam krisis 17 tahun tu banyak juga yang pasukan ni kena hadap dengan anggota clan ni tadi. Diorang seolah-olah berperang dengan dua pihak. Satu pihak Ku Klux Klan dan satu lagi pihak berkuasa tempatan dekat sana. Daripada research yang saya buat kan, era Ku Klux Klan ni tak dapat dipastikan tau berakhir sepenuhnya bila. Ku Klux Klan generasi ketiga tu pun Syamil tak dapat info bila sebenarnya clan tu betul-betul dibubarkan. Cuma dia macam daripada tahun ke tahun, dia makin lama makin berkurangan lah. Walau bagaimanapun pengikut orang and perjuangan orang ni masih kekal sampai sekarang tau. Tapi bilangan orang tu dah jadi sikit lah. Which is masa tahun 2016 dianggarkan tinggal sejumlah 190 orang je yang masih join pertubuhan pengganas ni. Kegiatan jenayah melibatkan kumpulan pengganas Ku Klux Klan ni dah tak ada dengar lagi dah pada zaman sekarang ni. Antara faktor lain mungkin disebabkan peredaran zaman guys. Orang sekarang ni lebih memupuk semangat cintakan bangsa dan menghormati satu sama lain, betul tak? So agak susah lah clan ni untuk dihidupkan semula. So macam mana guys? Korang enjoy tak bila dengar cerita yang Syamil sampaikan kali ni? Kalau ikutkan pergaduhan antara kaum ni memang banyak guys yang berlaku dekat dunia ni. Termasuklah dekat negara kita sendiri. Kita pun dulu ada pergaduhan antara kaum ni guys. Salah satunya tragedi 13 Mei 1969. Bayangkan dengan tragedi yang berlarutan beberapa hari tu dah boleh buat huru-hara satu negara tau. Ini kan pula krisis dekat Amerika yang berlarutan sampai 100 tahun. Syamil memang tak boleh imagine lah macam mana diorang hidup waktu tu. So sebagai rakyat Malaysia, tolong jaga keharmonian kita bersama guys. Sebab bila berlaku rusuhan ni memang tak syok lah. Nak tidur malam pun tak senang, betul lah. Okay, that's all for today. Kalau korang enjoy, rasa bermanfaat, korang like video ni and then korang subscribe channel Syamil Story. Kita jumpa lagi dekat video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.